dalam sebuah hadis Rasulullah melalui dua kuburan bersama dengan para sahabat. Rasulullah dan sahabat mendengar suara teriakan salah satu daripada keduanya itu, dia tidak bersuci ataupun tidak bersungguh-sungguh dalam menyucikan setelah dia membuang air. Adapun yang kedua, iaitu dia ketika hayatnya dia suka jumpa dengan manusia di tengah-tengah kawan-kawan ke masyarakat ke bin namimah. Ada domba ini ataupun namimah ini ialah membawa kalam orang lain kepada orang lain untuk mencetuskan permusuhan. Dia mentahrif makna akan kata-kata orang lain, iaitu dengan tujuan fitnah dan merosakkan mahabbah, kasih sayang di antara sesama manusia. Itu juga termasuk dalam keadaan namimah, dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, iaitu apa? Iaitu mereka yang diazab itu, yang pertama iaitu dia tidak bersuci dengan bersungguh-sungguh, iaitu kalau katakan mesti ataupun dalam keadaan wajib berdaham, maka wajib untuk kita berdaham, dan wajib untuk menjaga ketika dan setelah selesai buang air itu, wajib untuk menjaga daripada percikan-percikan najis yang mungkin terdapat kebarangkalian terpercik ke sama ada pada pakaian ataupun baju kita. Kalau orang yang mengambil ringan akan perkara itu, maka orang itu tersebut akan diazab sebagaimana hadis yang sahih yang kita sebutkan tadi.